Saudara, kita masih merayau lagi di Kampung Bintan Nau. Kampung Bintan Nau. Kalau pakai kayu ada bintang tujuh. Bintan punya Melayu bang? Bintang batu. Mungkin batu buat di mana tu? Bawah dia. Ni macam dah tak temu. Assalamualaikum saudara-saudara. Jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu Channel. Apa khabar semuanya, dan semoga kita sihat-sihat selalu dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Hari ini Indra Melayu main agak jauh sikit. Tak di Tanjung Pinang. Indra Anak Melayu berada di sebuah kampung yang ada di Bintan. Salah satu kampung yang ada di Bintan. Namanya Bintan Nau. Kampung Bintan Nau. Jadi hari ini Indra Anak Melayu nak ajak korang merayau-rayau, tengok perkampungan yang ada di Bintan Nau. Kat sini nampak macam banyak pokok-pokok buah, banyak perkebunan orang. Jadi kita walking tour, tengok-tengok merayau-rayau kampung Bintan Nau. Nanti kita ada anjing. Takut aku ada anjing. Mudah-mudahan dia tak kejar. Kita buat muka selamba je lah. Ni kampung dia saudara. Rumah dia tu jauh-jauh. Sini satu, sana satu. Korang tengok macam mana. Ada pokok rambutan. Ada pokok rambutan saudara. Jom kita tengok boleh tak Boleh lah. Kita kan tengok-tengok je. Wah, dia masih banyak lah. Kita tengok saudara. Korang nampak tu? Merah-merah menyala. Mari kita tengok dari dekat Kenapa dia tak petik Kerana dah merah. Buah dia. Tengok saudara. Buah dia. Ni macam dah tak termakan lagi ni buah dia. Dah nak hitam dah. Banyak. Sedap. Orang ni tak ada. Kalau ada kita nak numpang beli. Okay, sini ada tasik dekat bawah Gunung Bintan. Itu pemandangan di Gunung Bintan. Kat sini banyak kedai kopi. Ni tapi buka dia petang hari lah. Nantilah kita kalau dia dah buka kita cuba ngopi-ngopi kat sini. Sedapnya banyak angin. Saudara, kita sambung jalan. Kita masih lagi di Kampung Bintan Nau. Ni sekarang ni suasana ni di tengah hari. Orang daripada tidur siang mungkin. Jadi sepi lah dekat sini.
Ini kanan kiri kita banyak pokok buah. Ada pokok pelam, ada pokok petai. Kat sana ada pokok durian. Suasana dia tenang sangat. Kampung Bintan Enau. Kat sebelah sana juga ada kampung, nama dia Kampung Bintan Bekapuh. Nanti cuba kita jalan-jalan tengok suasana di Bintan Bekapuh. Oh, sejuknya. Pokok petai. Kita masih jalan lagi di Kampung Bintan Enau. Korang tengok ni pokok jengkol. Tu. Pokok jering. Dia punya rambutan. Oh, kampung ni memang betul-betul tenang. Tak ada suara bising pun. Sangat tenang. Aduh, sekejap. Ada kedai. Kita beli air. Pokoknya dekat sini memang betul-betul sepi. Ini semua sekolah. Rumah sekolah SD Negeri 008 Teluk Bintan. Ni kalau kita terus sampai ke ujung, itu jalan menuju ke Gunung Bintan. Kebun-kebun orang semua. Kebun-kebun orang. Dan tapi dah tak ada buah. Jadi saudara, dekat kanan kiri kita ni semuanya pokok buah. Kebun orang. Ni ada buah. Kalau kau panggil buah duku. Oh, buah dia. Oi. Buah duku. Banyak. Tak bagi panen ni. Nah, di sini pula pokok rambai. Buah dia. Baru sekali nak tengok pokok buah rambai. Buah dia lebat. Buah dia saudara. Lebat. Buah dia lebat dia.
Wih, buah ni banyak tu. Uish. Buah dia. Jangan saya. Banyak buah dia. Sedap tengok kalau berjalan-jalan tempat macam ni. Ni buah duku masih muda tu. Ni manggis kan? Cik kita lihat boleh? Boleh lah. Kita kan tak ini. Kita cuma tengok je. Ha, tu langsung ke sana tu, langsung naik ke Gunung Bintan tu. Paling hujung sana tu. Ya, kita tengok-tengok. Ni pokok manggis. Tapi manggis dia masih muda. Tu. Banyak buah dia. Mana yang dekat kita nak zoom. Mana? Masih muda ya? Ni. Buah manggis. Oh, tak lama lagi panen ni. Ada rumah panggung. Sekarang kita berada dekat bawah pokok manggis. Tapi manggis dia dah sepertinya dah dipetik. Tinggal yang muda-muda. Banyak juga. Manggis. Banyak pokok buah sini. Ni durian. Durian pun dah habis musim dia. Kita dalam ke depan sikit, tengok-tengok lagi. Bisa dikatakan semuanya kat sini pokok buah. Sedap kalau musim. Pokok durian. Kira aku buah dia. Bukan buah dia tu. Sekarang kita masih di kebun-kebun orang. Kita nak tengok-tengok buah-buah yang ada di kebun-kebun orang ni. Boleh lah kan? Baru besar ada rambut durian. Kita tengok ya. Buah durian masih ada. Masih ada buah durian dia. Tadi aku tengok ada yang dekat mana dia? Inilah yang paling dekat tak? Tengok. Banyak lagi. Masih banyak buah durian ni. Uish, kat sana banyak lagi buah dia. Kat dalam tu. Ni tapi ada anjing lah, aku seram lah.
Bang, tu buah duku bang? Oh, tak lama lagi panen Ni buah duku semua. Banyak, sana lagi. Sana buat petai. Kita tengok. Kita dah izin sama abang yang jaga kebun ni. Hari nak hujan macam. Petai. Huish. Abang jaga, yang jaga atau yang punya? Tidak. Ada bawa orang juga. Nampak mana? Bawa orang naik ke sana ada 2 orang. Gunung Bintan. Naik ke sini. Katanya dengan makam apa tahu lah. Oh. Bawa dah. Abang dari mana? Dari Tan Merah, bawa orang Sembulang. Mulang. Kesasar ni ada masjid. Kita nak solat Zuhur dulu. Kerana dah masuk waktu Zuhur. Tak tahu nama masjid ni apa ni. Tak ada nama kat sini. Kat sini berapa jumlah penduduk bang? Tahu tak? Ramai? Kalau desa kami sih 2.000 lebih bang. 2,000 lebih? Ni sampai ke ujung sana ada? Tak. Kemarin kami kan ikut Kalau yang... satu desa, kalau Ni desa apa nama dia? Bintan Buyunya. Ini dah masuk Bintan Buyu? Kalau kampung ini aja tak banyak sih bang, kurang lebih sekitar 300-an lebih lah. Kalau penduduk kampung ini jadi kan kita kan ada 6 RW ini. Oh, maksud yang abang tadi satu RW dia lah? Satu desa. Satu desa. Kalau ini kan satu RW ini kan, satu kampungnya satu RW. Tapi kat sana ujungnya Bintanau bang? Bintanau? Bintan now ni. Maksud Bintanau? Jadi kan ada 4 kampung Melayu, 2 kampung orang suku Jawa lah mayoritas ya kan, 1 kampung suku Bugis mayoritasnya. Kalau sini? Kalau sini mayoritas Melayu. Mayoritas Melayu. Jadi ada di sini 7 kampung satu desa. Kampung apa je bang? Oke, kalau kampung Melayu ada Bintan Buyu, Bintan Buyu Melayu bang? Bintan Bukit Batu Bikin batu buat di mana tu? di kabupaten itu. Habis itu Bintan Bekapur. Bintan Bekapur yang dekat Tugu Durian sana? Ya. Tu. Mayoritas Melayu. Tu Melayu juga sana? Kalau Bukit Sidodadi sama kilometer 47 itu mayoritas Jawa. Jauh lah, nama pun dah Sidodadi. Ya, itu Jawa. Kalau di Paribugis ini mayoritas Bugis. Bugis. Kalau untuk sedesa gitu ya. Ini banyak perkebunan orang ya bang? Ya. Ini milik orang sini atau orang luar? Kalau kita di sini sih hati-hati punya sini bang, karena di sini tuh hati-hati bukan ini sih, maksud itu macam warisan juga lah. Warisan. Karena kebun kita di bawah pun ya kebun alami, maksud itu Memang macam sekarang lah pakai pupuk pakai apa kan. Itu memang ada gitu, tapi dijaga lah. memang ada dijaga. Abang tinggal mana? Kalau saya di sini ya, Di sini? Masuk dalam sini? Jalan terus? belakang sekolahnya. Membahkan sekolah? Kemarin kami ikut yang pesta durian tu. Kami kan trekking kan. Baru tahu kalau kat sini tu ada langsung jalan sini, nanti jumpa kebun-kebun. Sampai ujung dah kaki Gunung Bintan sana. Ya. Karena kalau dulu tu kan waktu sebelum Covid itu kan Lagoy masih maju-maju itu kan di sini nih boleh dibilang
pintu utama dari turis-turis tu naik gunung. Naik dari sini. Bukan dari depan Dari depan tu tempat turun. Tempat turun di air terjun tu. Oh. Kalau sebelum jam kopi kan tu. Kalau naik masih dari sini. Kalau turis-turis dari lalu kan rasa dari sini. Okay, saudara, kita masih merayau lagi di Kampung Mintanao. Macam inilah suasana di Kampung Mintanao yang sangat tenang sangat, dan banyak kebun-kebun orang dan banyak si buah-buah lagi. Ada buah manggis, ada petai, ada durian. Seronok sangat. Dan saya sekian dulu video Indra Melayu merayau-rayau di Kampung Mintanao hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta dari sebanyak-banyaknya jika korang suka dengan video Indra Melayu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.